Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Wartawan Roda. Pada 17 Disember 2025, Perodua baru sahaja melancarkan SUV terbaru mereka iaitu Perodua Trust, model keempat yang dibina atas platform DNGA selepas Ativa, Axia dan Alza. Dari segi saiz, Trust berukuran 4,310mm panjang, 1,770mm lebar dan 1,655mm tinggi dengan jarak roda 2,620mm. Ini menjadikannya lebih luas berbanding pesaing seperti Proton X50 dan Chery Tiggo Cross, walaupun saiz keseluruhan sedikit lebih kompak. Dari segi enjin, Perodua Trust menggunakan unit 1.5 liter 4 silinder NA dengan 106 kuasa kuda dan 138 Nm torque, dipadankan transmisi DC VT pacuan roda hadapan. Kadar penggunaan minyak pula sekitar 21.3 km per liter, menjadikannya antara SUV paling jimat dalam kelasnya di atas kertas. Ciri penting yang ramai suka, penghawa dingin di belakang memang tersedia, bersama kawalan pendingin hawa digital dan paparan infotainment 9 inci dengan sokongan Apple CarPlay serta Android Auto. Bahagian luaran Trust menampilkan lampu utama LED penuh, lampu siang DRL, rim alloy 17 inci dan cermin sisi boleh lipat automatik. Varian H pula ditambah lampu kabus LED, kamera 360 darjah serta tailgate kuasa dengan sensor tendangan. Bahagian dalaman pula dilengkapi upholstery fabrik, paparan meter analog dengan skrin TFT 4.2 inci, 3 port USB dan sistem bunyi 4 pembesar suara. Varian H ditambah 6 pembesar suara, steering kulit dan pendingin hawa automatik 1 zon. Dari segi keselamatan, Perodua Trust hadir dengan 6 beg udara dan sistem Advanced Safety Assist (ASA) termasuk amaran pra-pelanggaran, lane departure warning, blind spot monitor, rear cross traffic alert dan kamera undur. Varian H turut ditambah perakam video digital serta kamera 360 darjah untuk keselamatan lebih menyeluruh. Perodua Trust ditawarkan dalam dua varian dengan harga bermula RM76,100 bersama jaminan asas 3 tahun atau 100,000 km dan jaminan enjin serta transmisi 5 tahun atau 150,000 km.